Kenapa isu rumah tangga selebriti artis ni kita selalu sangat nak. Saya rasa dah sampai masanya masyarakat kita perlu lebih matang apabila ada sahaja isu tentang salah faham atau apa sahajalah konflik rumah tangga, sampai ada yang kadang-kadang menuduh ini mesti suami lah ni tak bertanggungjawab, ni isteri lah ni, mungkin pihak ketiga. Dalam bab kita nak menilai, nak menghukum apa yang bukan dalam pengetahuan kita, hanya sekadar sangkaan saja. Inna ba'daz zanni ismun, sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Padahal hal sebenar kita pun tak tahu. Hujung pangkal ceritanya, pegang apa yang Nabi Muhammad SAW pesankan, min husnil islamul mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda bagusnya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tak berfaedah. Dia tinggalkan saja. Kita duk sibuk sangat, duk tengok, duk intai rumah tangga orang, akhirnya kita lupa apa yang sedang kita lalui. Kita duk kata apalah suami dia lah, apalah isteri dia, apalah mak mentua dia. Padahal dalam masa yang sama kita pun ada masalah tersendiri. Yang paling saya bimbang lagi adalah masuk dalam golongan yang dimurkai Allah. Antara 3 golongan yang dimurkai Allah itu, pertama sekali, qila wa qala. Orang yang dia bercakap pun berdasarkan apa yang dia dengar-dengar daripada orang lain. Oh, saya dengar-dengar kata suami dia macam tu, saya dengar-dengar kata isteri dia yang buat macam tu. Terbaik kita doakan yang baik-baik saja buat mereka yang sedang berada dalam suasana konflik ini. Banyak redup perkara redup alamat hari nak hujan. Banyak hidup antara hidup Nabi Muhammad jadi ikutan.